Darjah Kesihatan Fit Eveshoheri (FE) dan Body Mass Index (BMI) yang ditetapkan. Permohonan disokong oleh pegawai memerintah. Belum mencapai had umur persaraan wajib pegawai. A. Kapten PSSTLDM 55 tahun. B. Komander PSSTLDM 52 tahun. C. Lieutenant Komander PSSTLDM 50 tahun. D. Lieutenant PSSTLDM dan ke bawah 45 tahun. Darjah Kesihatan Fit Eveshoheri (FE) dan Body Mass Index (BMI) yang ditetapkan. Permohonan disokong oleh pegawai memerintah. Belum mencapai had umur persaraan wajib pegawai. A. Kapten PSSTLDM 55 tahun. B. Komander PSSTLDM 52 tahun. C. Lieutenant Komander PSSTLDM 50 tahun. D. Lieutenant PSSTLDM dan ke bawah 45 tahun. Pengecualian melebihi had umur bersara diberi kepada pegawai dari unit-unit pakar seperti berikut. 1. Pegawai daerah, penolong pegawai daerah dan pegawai-pegawai pentadbir. Negeri yang mempunyai pengaruh dan pendorong kepada membentuk pertahanan di semua negeri melalui Askar Wataniah. 2. Eksekutif, pengurus dan penolong pengurus syarikat-syarikat swasta yang mempunyai kekuatan ahli PSSTLDM melebihi 30 anggota. 3. Pengetua dan timbalan pengetua maktab-maktab pengurusan politeknik dan lain-lain pusat pengajian kerajaan dan swasta, seperti IKM, ILP, yang mempunyai ramai penuntut yang menjadi ahli PSSTLDM. Pengecualian melebihi had umur bersara diberi kepada pegawai dari unit-unit pakar seperti berikut. 4. Pensyarah, guru-guru dan ahli-ahli akademik yang berperanan dalam menjana semangat dan dorongan para pelajar dan lain-lain staf di pusat-pusat institut-institut pengajian rendah garis miring menengah dan tinggi. 5. Ketua pengarah, timbalan ketua pengarah dan pegawai-pegawai kerajaan di kementerian-kementerian yang menjadi ahli jawatan kuasa pendukung askar Wataniah sebagai pendorong dan pengaruh kepada semua kaki tangan kementerian untuk menyertai askar Wataniah. 6. Ketua-ketua kampung, penghulu garis miring penggawa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan badan-badan sosial yang menjadi pendorong serta pengaruh kepada masyarakat untuk menyertai askar Wataniah beramai-ramai. Pengecualian melebihi had umur bersara diberi kepada pegawai dari unit-unit pakar seperti berikut. 4. Pensyarah, guru-guru dan ahli-ahli akademik yang berperanan dalam menjana semangat dan dorongan para pelajar dan lain-lain staf di pusat-pusat institut-institut pengajian rendah garis miring menengah dan tinggi. 5. Ketua pengarah, timbalan ketua pengarah dan pegawai-pegawai kerajaan di kementerian-kementerian yang menjadi ahli jawatan kuasa pendukung askar Wataniah sebagai pendorong dan pengaruh kepada semua kaki tangan kementerian untuk menyertai askar Wataniah. 6. Ketua-ketua kampung, penghulu garis miring penggawa, pemimpin-pemimpin masyarakat dan badan-badan sosial yang menjadi pendorong serta pengaruh kepada masyarakat untuk menyertai askar Wataniah beramai-ramai. Anggota PSSTLDM. Had umur bersara wajib bagi anggota PSSTLDM adalah pada ulang tahun ke-50 tahun. Meskipun had umur bersara wajib telah ditetapkan, namun dalam kes-kes istimewa yang mempunyai kepakaran atau kemahiran tertentu boleh dipertimbangkan menyambung perkhidmatan melebihi had umur berdasarkan keperluan perkhidmatan dan mendapat kelulusan Majlis Angkatan Tentera, MAD. Pegawai Kadit Kanan, PKK, PSSTLDM dan ke bawah. Permohonan menyambung perkhidmatan perlu dimajukan ke Cawangan Sumber Manusia, MK Pasukan Simpanan tidak kurang daripada 9 bulan dan tidak lebih daripada tarikh tamat perkhidmatan, TTP. Kelulusan adalah di atas pertimbangan dan bidang kuasa Panglima Pasukan Simpanan TLDM. Pegawai Tauliah PSSTLDM. Permohonan hendaklah dimajukan ke Cawangan Sumber Manusia, MK Simpanan tidak kurang daripada 9 bulan dan tidak lebih daripada 9 bulan daripada TTP.
Bukti peribadi dan borang permohonan. Borang dan surat sokongan pegawai memerintah hendaklah dimajukan dengan lengkap. Ahab kesihatan hendaklah di dalam darjah FE dan mempunyai julat BMI yang dikehendaki. Permohonan menyambung perkhidmatan bagi anggota. PSSTLDM hendaklah dimajukan kecawangan sumber manusia, MK simpanan tidak kurang daripada 9 bulan dan tidak lebih daripada TTP. Bukti peribadi dan borang permohonan menyambung perkhidmatan sebanyak 2 salinan beserta bed di 30A-B beserta dokumen perkhidmatan lengkap termasuk laporan pegawai bahagian di dalam bed di 106 hendaklah dimajukan dengan lengkap. Keputusan menyambung perkhidmatan akan dimajukan bersama kuasa untuk pengisytiharaan Perbah 2 melalui borang permohonan menyambung perkhidmatan. Tempoh permulaan perkhidmatan ialah 5 tahun. Tempoh penyambungan seterusnya ialah 5 tahun dan sambung hikmat selanjutnya ialah hingga mencapai umur bersara. Permohonan lewat atau tidak lengkap. Sebarang permohonan menyambung perkhidmatan PSSTLDM yang dimajukan lewat 3 bulan dari TTP atau tidak lengkap tidak akan diproses sekiranya tiada sebarang justifikasi yang kukuh dikemukakan. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.